Pernah tak kau rasa macam ni? Niat asal nak tengok satu je video TikTok, tapi sedar-sedar dah sejam kau duk scroll. Ataupun, kenapa susah sangat nak tolak kek coklat tu kan? Okey, dalam kupasan kali ni, kita akan bedah siasat rahsia di sebalik semua ni dan belajar cara nak hack otak kita sendiri untuk bebas daripada ketagihan-ketagihan moden ni. Kau tak salah dengar? Bayangkan setiap kali kau dapat like kat Instagram, ada satu letusan kimia kecil meletup dalam otak kau. Dan letusan ni sama je macam apa yang berlaku bila seseorang tu ambil benda terlarang. Tapi dengar sini, ini bukan sebab kau lemah. Ini semua tentang macam mana otak kita memang dah didesain untuk kejar ganjaran dan macam mana dunia moden ni dah exploit sistem tu habis-habisan. Okey, jom kita deep dive sikit. Untuk kita betul-betul faham cara nak atasi benda ni, kita kena kenal musuh kita dulu kan? Dan sebenarnya semuanya berpunca daripada satu molekul kimia yang super powerful ni, dopamin. Fikirkan dopamin ni macam cheerleader dalam kepala kau. Dia yang akan jerit, best gila ni, buat lagi. Setiap kali kau scroll media sosial atau makan benda manis, otak kau akan dibanjiri dengan dopamin. Masalahnya, bila benda ni jadi selalu sangat, otak kau mula rasa, biasa je. Dia perlukan dos yang lebih tinggi untuk rasa seronok yang sama. Dan boom, tanpa kita sedar, kita dah terperangkap dalam kitaran ketagihan. Jadi, macam mana kita nak mula proses rewiring ni? Senang je. Kita tak boleh baiki enjin kereta kalau kita tak buka hood depan, betul tak? Sama juga dengan otak kita. Langkah pertama dan yang paling penting sekali, kita kena jadi detektif untuk diri kita sendiri. Nampak biasa kan benda-benda ni? Cuba kau fikir balik. Apa yang kau tengah rasa atau buat betul-betul sebelum kau capai telefon untuk scroll? Atau sebelum kau buka peti ais cari aiskrim? Momen-momen macam rasa stres, bosan atau sunyi inilah yang kita panggil triggers atau pencetus. Dialah Swiss yang onkan jeritan otak kau. Cepat, bagi aku dos dopamin sekarang. Okey, ini misi detektif pertama kau. Ambil je buku nota atau guna apps kat telefon. Untuk 3 ke 5 hari, jadi macam CCTV untuk diri sendiri. Setiap kali rasa mengidam tu datang, tulis, aku tengah buat apa, kat mana, dengan siapa, apa aku rasa. Aku jamin kau akan terkejut bila nampak corak dia. Dan bila kau dah nampak, power tu akan balik ke tangan kau. Baik, misi detektif dah selesai. Kita dah tahu apa triggers kita. Sekarang, masa untuk beraksi. Jom kita tengok plan tindakan 3 serampang ni yang akan jadi tulang belakang proses rewiring otak kita. Dekat sinilah kita mula ambil alih kawalan balik. Ini langkah 2 dan sumpah ini memang genius. Ganti. Daripada kita lawan keinginan tu depan-depan, kita tipu dia sikit. Kita bagi apa dia nak, tapi dengan cara yang lebih baik. Otak kau nak dopamin? Okey, no problem. Kita bagi. Rasa nak scroll? Ganti dengan dengar podcast yang best. Rasa nak makan manis? Ganti dengan buah. Nampak tak? Kita bukan tolak ganjaran, kita upgrade ganjaran tu. Perkara paling penting kat sini ialah kita bukan nak hapuskan keseronokan dari hidup. Mustahil. Ini semua tentang jadi lebih bijak dalam memilih sumber keseronokan kita. Kita tukar daripada kepuasan segera yang sekejap je kepada kegembiraan yang lebih membina dan tahan lama. Sekarang, langkah 3. Kurangkan sikit-sikit, jangan terus berhenti mengejut. Bayangkan kau tengah lari laju gila. Lepas tu kau break emergency. Mesti kau tergolek punya kan? Otak kita pun sama. Ramai orang gagal sebab dia cuba berhenti cold turkey. Ini akan buat otak kita shock dan stres. Dan akhirnya, kita akan kembali ke tabiat lama tu dengan lebih teruk lagi. So, slow and steady. Kurangkan 10 minit masa main game. Kurangkan 1 sudu gula. Relax. Bagi otak masa untuk adjust. Prinsip sains di sebalik benda ni dipanggil neuroplasticity. Ayat senang dia, otak kita ni macam tanah liat. Dia boleh dibentuk semula. Tapi macam nak buat arca, ia perlukan sentuhan yang lembut dan konsisten, bukan hentaman tukul besi. Ingat, perubahan kecil yang diulang setiap hari jauh lebih power daripada satu perubahan besar yang bertahan 1 hari je. Dan akhir sekali dalam plan ni, langkah 4, reka semula persekitaran kau. Yang ni nampak mudah, tapi dia punya kesan, memang game changer. Prinsip dia simple, jauh di mata, jauh di hati. Jadikan tabiat buruk tu susah nak buat. Sorokkan jajan tu. Delete terus aplikasi media sosial dari home screen. Sebaliknya, jadikan tabiat baik tu senang gila nak buat. Letak kasut sukan depan pintu, letak buku atas bantal. Design dunia kau untuk menang. Okey, kita dah sentuh strategi fizikal. Apa yang kita perlu buat? Sekarang, kita masuk ke medan perang yang sebenar, minda kita sendiri. Dekat sinilah kunci kepada perubahan jangka panjang tu terletak.
Ia bukan lagi pasal apa yang kau buat, tapi siapa yang kau percaya kau boleh jadi. Cuba kau tengok nombor-nombor ni betul-betul. 21 hingga 90 hari. Ini bukan nombor magic tau. Ini adalah anggaran masa yang realistik berdasarkan sains tentang berapa lama otak kita perlukan untuk betul-betul membina satu laluan baru. Dan inilah langkah 5, konsisten dan sabar. Bayangkan kau tengah tebas satu jalan baru dalam hutan tebal. Mula-mula memang susah gila kan? Tapi setiap kali kau lalu jalan tu, dia akan jadi makin jelas, makin senang nak lalu. Macam tu jugalah apa yang berlaku dalam otak kau. Kau tengah bina laluan saraf yang baru. Akan ada hari kau tersandung, kau terjatuh. Itu bukan kegagalan, itu sebahagian dari proses. Kuncinya bukan kesempurnaan, tapi bangun balik setiap kali jatuh. Dan langkah 6, ni senjata rahsia kita. Kuatkan mentaliti. Tak kisahlah melalui solat, zikir atau meditasi, tujuannya sama. Kita nak latih otak kita untuk cari kepuasan yang lebih mendalam, bukan setakat dopamine rush yang sekejap tu. Kita alihkan fokus kita dari apa aku nak sekarang kepada aku nak jadi orang macam mana pada masa depan. Okey, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Sebelum kita habis, aku nak bagi kau sikit booster pack. Beberapa tips ekstra untuk sokong usaha rewiring kau ni. Dan satu kunci utama yang akan ubah cara kau pandang semua ni. Fikirkan 4 benda ni sebagai tiang seri untuk otak kau. Tanpa tidur yang cukup, otak kau akan kelaparan dan akan cari tenaga segera dari gula. Tanpa makanan seimbang dan senaman, dia takkan dapat berfungsi pada tahap terbaik. Dan tolong jangan pandang rendah pada kuasa sokongan. Beritahu kawan baik kau pasal misi kau ni. Bila ada orang lain tahu, motivasi kita akan jadi lagi kuat. Kalau ada satu je benda yang kau kena ingat dari kupasan ni, tolonglah ingat benda ni. Ini bukan masalah moral, ini masalah biologi. Berhenti salahkan diri kau. Kau bukan lemah. Kau cuma manusia dengan otak manusia yang berfungsi macam mana sepatutnya. Bila kau faham ni, kau akan berhenti berperang dengan diri sendiri dan mula jadi kawan baik kepada otak kau. Jadi, aku tinggalkan kau dengan satu cabaran. Apakah satu ganjaran sihat yang kau akan cuba buat bermula hari ni? Bukan esok, hari ni. Mungkin ia cuma berjalan kaki 5 minit berbanding buka Instagram. Mula dengan benda yang paling kecil. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!